Okay, so aku nak try satu ni, sashimi, okay. Tuna dengan salmon, okay. So aku nak try tuna dulu. Baiklah. So ni adalah isi dia untuk tuna sashimi. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Mentah Ni siapa yang boleh makan mentah je boleh makan Kalau korang tak biasa makan mentah, jangan makan Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia rasa ikan mentah. Itulah rasa dia, okay. Aku nak try dengan kicap. Kita tuang kicap dia. Okay, kita tuang kicap dab sikit macam tu saja. Kita ambil juga wasabi paste sikit. Okay, sikit saja. Nanti sakit hidung makan banyak-banyak. Okay, mari kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hidung. Ni pula kita try salmon. Tuna. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit hidung. Okay, itu saja. Terlalu mentah, so aku decide untuk goreng dia. So aku dah perap dia dengan garam dengan pepper. So mari kita try goreng. Kita goreng tuna lagi. Tuna lagi. Misalnya. Okay. Tuna. Salmon. Tuna. Goreng dia sedap saja. Nak angkat dia sekejap saja ya. Okey. Angkat juga. Okey, balik. Api kena slow. Slow ya. Nampak macam daging ya. Tuna ni baik Okey, slow saja. Kita tunggu dia masak. Ini adalah hasil dia. Mari kita try satu kali. Aku ambil tuna dulu. Sedap tuna. Rasa dia macam ikan. Sedap rasa dia. Okey. Kita akan ambil salmon pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga salmon.
Memang sedap. Okay. Kalau tak boleh makan mentah, kalau masak macam ni. Okay, tekan di bawah untuk subscribe. Okay, so aku nak padukan dia dengan wasabi. Okay, ni kita try sama ada sedap atau tak. So aku ambil tuna dulu, wasabi dengan kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh,